So guys, hari ni saya nak bercerita pula pasal Toyota GR Yaris RZ untuk model facelift. Okay, kereta ni dia start daripada tahun 2024. Kalau korang nak pakai automatic punya transmission, korang boleh cari dekat model facelift. Perbezaan kalau korang nak tahu facelift dengan old facelift, korang boleh tengok pada bahagian bumper depan dia. Bumper depan old facelift dan juga ini adalah bumper depan facelift. Engine masih sama, dia menggunakan engine 1.6 turbo. Facelift ni datang dengan transmission automatic. Dia ada 8 speed, okey. Kita tengok pula bahagian belakang dia. Okey, perbezaan untuk belakang, korang boleh tengok dekat bahagian lampu belakang. Untuk facelift ni korang boleh tengok. Bila korang on lampu dia, korang tengok line merah ni menyala, memang sangat-sangat cantik. Tapi kalau untuk model old facelift, dia tak ada lampu dekat sini. Tapi korang jangan risau, sebab lampu belakang ni korang boleh tukar, okey. So untuk perbezaan bumper, korang boleh tengok dekat bahagian valance dia berbeza dengan yang model old facelift. So interior dalaman dia, walaupun banyak orang cakap dashboard dia macam lori, bagi saya dashboard dia memang sangat-sangat praktikal. Meter dia, kalau korang nak tahu, dia datang dengan meter fully digital. Mileage dia baru 6,938 km. Datang dengan multi-function steering, siap dengan pedal shift. Lepas tu dia datang sekali dengan JBL audio system. Transmission automatic. Lepas tu dia datang dengan seat half leather. Okay. So guys, kalau korang berminat dengan Toyota GR Yaris RZ yang transmission automatic, korang boleh roger saya, Akmal Bun. Ciao.